Terima kasih kepada semua yang berkongsi rezeki, berkongsi manfaat. Ini kita teruskan lagi program sumbangan batu makanan. Sebahagian lagi pada sumbangan batu makanan yang diberikan oleh Timbang-Timbang dalam program kita ini, untuk kita juga melaksanakan program pemeriksaan atau persaingan kesihatan prima. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang berkongsi rezeki, berkongsi manfaat, berkongsi amal. Sama-sama kita menghidupkan Ramadan pada tahun ini. 15 hari telah berlalu. Masih ada lagi peluang 15 hari untuk kita terus berjuang menyemarakkan Ramadan untuk kita tingkatkan amal ibadah dan amal kebajikan kita. Jom sama dengan Yayasan Malaysia kita mendirikan program sepanjang bulan Ramadan ini untuk kita memberi khidmat kepada komuniti umat Islam yang memerlukan di dalam dan di luar negara. Nu'adman bin-Isa, beramal kerana Allah, berkhidmat untuk kemanusiaan. Allah Subhanahu. Al-Mursalin wa ala alihi wa sahbihi